So ada jugalah kenangan. Kondisi kereta dia tak okey. Lepas tu dengan steering keras. Ni je macam. Okay guys, ni hotel yang Kamal dengan member duduk. Untuk day tu, hotel yang Kamal duduk ni dekat HIG hotel sebab senang sikit kan. Dia nak balik nak jeti lagi tak jauh lah dengan jeti. Sebab dia dekat Pekan Kor. Member Kamal dia pergi urusan. Sebab tu lah sebab utama malam kahwin ni, sebab dia main urusan lah dengan teman dia. Dia ada kerja. Kita buatlah video kan. Okay, no, day 1 malam pertama kan tidur dekat Senang kan. Dia dekat dengan pantai. Okay, ni dia tak dekat dengan pantai, tapi dia dekat dengan kemudahan macam nak beli coklat pun semua senang. Bilik ni lebih murah sikit daripada first malam yang kami tidur. Dekat Senang tu mungkin sebab peak season tu kan tidur dekat dengan pantai. Hari Sabtu malam Ahad, so dia jadi mahal sikit lah. So untuk hotel yang kedua ni, malam kedua tidur dekat HIG ni dia murah sikit. Hari Ahad malam Isnin. View dia dekat dengan HIG, memang dekat atas HIG Ismail Group. Bawah ni lagi boleh lah kami pergi beli apa-apa nak balik kan. Oh ni awal pagi lagi. Hari ni weekday pun tak apa nak ramai orang dekat Langkawi ni. Okay, ada sea view bangunan Menara Maha tu. Kami tak biasa naik lagi sampai ke hari ni, tak biasa try naik lagi. Bilik dah tidur dah semalam. Ni bilik dia TV. Tu cantik lah, cantik, nice. Tu amari dia sedia arah kiblat. Oh ni. Okey. Bilik air perlu tunjuk ke? Bilik air ni dia punya peti air. Bilik air macam ni lah. Tu. Tempat mandi dia pun privacy, macam dia ada buat partition. Ruang mandi kat sebelah kanan, belah kiri ni, tutup pintu ni ada jamban. Kamar review lah sikit-sikit. Hari ni hari lah dekat Langkawi. Nak pergi cari barang, betul nak ronda-ronda sikit. Sementara Kamal nak ferry pukul 7 malam lagi. So ada masa lagi lah. Kita pergi cari barang, jalan-jalan sikit. So ni kereta yang Kamal sewa. Apa tahu tak? Kamal sewa kereta dekat Langkawi ni. Ambil New Myvi cerita dia. Saya nak hantar lah petang ni. Ambil New Myvi Auto. Order kat dia, booking kat dia. Dekat owner ni, Cik Azman ni, makasih banyak lah. Patut tak tahu lah rezeki lah, nak kata nak jadikan rezeki dapat kereta Honda apa. Sebab apa ni, waktu sampai dekat JT tu, orang yang nak sebelum Kamal tu, New Myvi yang Kamal booking tu,
Tak sampai-sampai dia punya. Disebabkan lambat sangat. Kamal dah sampai kan, owner dia bagi kereta Honda. Dia kata tak apa, saya bagi kereta Honda. Harga sama je pun macam kereta Myvi. Kalau kereta Honda, bezo dia dalam RM40 tak silap Kamal. Satu untuk satu hari. Macam Kamal ambil Myvi tu RM80 satu hari. Kira dah murah dah sebab peak season hari hujung minggu. Tapi dia bagi kereta Honda ni. Kereta Honda ni tambah dalam RM40. Kiranya jadi macam 120 lah, jadi 120. Lepas tu dah lah ambil 2 hari setengah pula tu. 2 hari setengah kiranya 40 and then campur dengan RM20 kiranya 100. Jimat 100. Dapat kereta Honda dia bagi. Kiranya murah gila, rasa puas hati. Tak tahu nak kata lah. So je lah kami nak percaya barang. Sambil-sambil kita ronda nak kata Honda. Honda City ni jimat minyak. Kiranya alhamdulillah lah, kereta pun puas hati. Selalunya sebelum ni kami malam kawi, kami ada ambil yang satu kereta ni. Kami memang tak puas hati kereta yang kami dapat tu. Kondisi kereta dia tak okey. Lepas tu dengan steering keras. Lepas tu banyaklah kekurangan tu. So yang kali ni alhamdulillah kami booking kereta sewa ni. Senang je deal dengan dia. Lepas tu dia bagi pun tak mahal mana. Kita minta kurang sikit pun dia okey je. Kita janganlah minta kurang melampau kan. Dulu kan Kamal kerja dekat Langkawi ni tau. Kamal kerja dah lama dah. Dekat 10 tahun dah. Kau 10 tahun dah. Dalam 10 tahun dah lepas SPM. Kamal kerja dekat Langkawi ni. Kamal kerja dalam 4 bulan lepas SPM. Sementara Kamal further study dah. So ada jugalah kenangan dekat Langkawi ni. Tapi orang-orang lama yang kerja sekali semua tu dah tak ada. Dah banyak yang dah pindah-pindah kan dah. Semua dah kerja tempat lain dah. Jadi nak buat pula macam ni sebab ni cuti. Ni macam masa lapang sikit. Tinggal sat kerja-kerja Kamal. Sebelum ni Kamal even duduk kat rumah pun nego kan. Nego pun apa. Tak ada masa. Masa kita fleksibel. Tapi kita macam tak penat otak. Tapi dia penat badan. Kamal keluar, Kamal lupa bawa satu barang benda penting. Kamal lupa bawa wire cable charger. Aduh, saya dekat luar ni nak member nak contact. Kamal duduk brand memang saya nak keluar tu lah. Pergi makan tengah hari ke apa-apa. Tadi dah breakfast dekat hotel. Tapi tak buat video sangat pun. Sebab tadi pagi tadi badan tak pun nak sihat. Pagi tadi makan pun tak banyak mana. Tapi makanan dekat HIG tu breakfast dia nice lah. Dan beli untuk mak Kamal. Tapi ada barang yang Kamal nak beli lagi. Tapi kat sini tak dapat. Kena pergi dekat Beras Terbakar Langkawi. Terima kasih lah.